and welcome back to my YouTube channel. Today's story is about Little Miss Giggles. By the way, kalau korang tak familiar lagi with this series, it is a series from the Mr. Man. Kalau macam korang boleh ke giggle tu macam gelak hihihi sambil tidur, sambil makan, sambil jogging? Mesti tak pernah kan? Mesti macam susah kan? Tapi Little Miss Giggle ni boleh macam tu sebab dia memang jenis yang happy go lucky. Nampak tak? Walaupun dia tidur sambil gelak-gelak ni, hihihi, seram kan? Tapi setiap buku mesti ada something yang jadi, yang affect dia punya personality macam tu. So kalau kau nak tahu apa yang jadi, tengok video ni sampai habis. Tapi ada satu hari ni, time summer, time musim panas, tiba-tiba dia punya giggle, dia punya macam gelak ketawa tu hilang. Apa jadi guys? Okay, soalnya kalau dia turun tangga dia akan gelak. Okay, tapi pagi tu dia okay, dia gelak-gelak macam biasa. Dia turun tangga sambil gelak. Okay, dia nak pergi ambil sarapan sambil gelak. Kenapa dia sedih ni guys? Waktu dia keluar macam nak jalan-jalan dekat hutan, tiba-tiba dia baru perasan yang she was not giggling. Dia tak ada macam hihi gelak-gelak, tak ada. Kenapa peliknya dia fikir dekat diri sendiri. Lepas tu dia try lah gelak kan, tak keluar. So dia pun nangis. Ada satu teardrop jatuh dekat dia punya pipi. Gelak saya dah hilang. Korang kenal tak ni siapa? Ingat tak dekat last book kita ada jumpa dia ni, Mr. Happy. Okay, so dia jumpa Mr. Happy ni out of nowhere. Tiba-tiba je Mr. Happy ni ada. Dia ni macam karakter yang ada di mana-mana, betul tak? Later Mr. Happy ni pun kata, Mr. Happy ni pun kata, hello, how are you today? Lepas tu Mr. Happy macam perasan, kenapa Miss Giggles ni tak ada giggle, tak ada gelak-gelak? What happened? You're the happiest person I know. Apa jadi kan? So Little Miss Giggle ni kata, I lost my giggle. Lost your giggle? Kata Mr. Happy. Mr. Happy pun garu kepala, macam mana benda ni boleh jadi? Mr. Happy scratch his hair. Macam, alamak, kita kena cari balik awak punya giggle tu. Macam mana nak cari saya tahu. Apa kata kita pergi dekat Mr. Funny? Ingat tak Mr. Funny? Mr. Funny kan jenis yang periang. Maybe dia boleh tolong kot. Lepas tu jumpa dekat Mr. Funny tu, apa kata saya bagi awak satu lawak? Lepas tu dia bagilah dia punya lawak tu kan. Belum sempat habis lawak tu, Mr. Funny ni dah gelak dulu. Mr. Happy pun gelak. Tapi Miss Giggles tak gelak. Tak tahu kenapa dia jadi macam sedih. It's no use, she said. Kata tak gunalah, tak ada gunanya kita try sebab saya punya giggles ni dah hilang dah pun. Lepas tu dia kata apa? I think I have to change my name. Saya kena tukarlah nama saya sebab dah tak giggle dah. Sedih. Lepas tu dia nangis sampai ada banyak macam titisan air mata yang gemuk dekat dia punya muka tau. Siapa ni guys? Korang ingat tak ni siapa? Ini nama dia Mr. Topsy-Turvy. Mesti korang tak nampak kan? Okay, jom kita tengok. Mr. Happy ni bawa Miss Giggles tu pergi jumpa Mr. Topsy-Turvy ni. Masalah apa awak? Tengok, dia cakap pun tunggang terbalik. Lepas tu Mr. Happy pun terangkan apa jadi kat Miss Giggles. Lepas tu dia pun macam, wish je ke? Itu teruk tu. Teruk itu sangat. Cerita balik dia cakap. Lepas tu dia tahu tak, benda pertama yang dia fikir ialah kita kena jumpa doktor ni. Lepas tu Mr. Happy cakap, idea yang bagus tu, jom kita jumpa doktor. Mesti doktor boleh rawat masalah ni. Nampak tak kenapa Topsy-Turvy dia punya topi pun terbalik guys. Ni doktornya. Mr. Happy told the doctor all about Little Miss Giggles' lack of giggle. Dia pun bagi tahu lah doktor tu,
Miss Giggle ni dia dah hilang dia punya giggle. Dia dah tak happy dah macam dulu. Okay, lepas tu doktor tu kata, okay, buka mulut and keluarkan lidah, nak tengok anak tekak. Tiba-tiba Mr. Happy yang buka mulut. Lepas tu doktor macam, bukan kau lah, Miss Giggles ni. Dia pun tengok tekak. He said again. Bagus, tak nampak pun gelak ketawa dia. Tak ada pernah mulut. Lepas tu tahu tak doktor cakap apa? Doktor cakap, I'm so sorry, kita memang dah tak boleh buat apa-apa dah. Kita just boleh tunggu sampai Giggles tu datang balik. Kesian dia tu Miss Giggle, dah tak boleh gelak dah macam dulu, betul tak? So Mr. Happy ni pun bawa dia balik rumah. Diorang berdua balik dengan penuh kesedihan. Okay. Lepas tu Mr. Happy macam, I'm so sorry, macam tak dapat tolong. Apa kata awak try je lah gelak sekali kan. Lepas tu Miss Giggle cakap, ha. Tak ikhlas langsung dia gelak. Hi. Weh, macam sedih weh gelak tu. Ho. Tu macam Santa Claus. Lepas tu Miss Happy ni pun macam give up. Dia pun keluar, buka pintu and balik rumah. Tiba-tiba waktu dia makan tengah hari dekat rumah, dia ada idea. Lepas tu dia pun senyum. Tihihi, aku ada idea nak tolong dia tu. Lepas tu dekat tengah hari tu, dia pun ketuk pintu Little Miss Giggle tu. Siapa tu? Little Miss Giggle cakap, ni saya lah, Mr. Happy. Lepas tu Mr. Happy tahu tak dia cakap apa? Saya ada hadiah untuk awak. Lepas tu dia kata, nak ambil ni. Lepas tu dia bagi macam satu kotak. Nampak tak ni kotak besar ni? Dia bagi satu kotak besar. Okay. 1 giggle medium size, this side up, handle with care. Dekat situ. Satu gelakan size medium. Tolonglah jaga dengan baik. Dekat kotak tu. Okay. Lepas tu dia macam, apa benda ni kan? Lepas tu Mr. Happy cakap, bacalah, itulah benda tu. Lepas tu Mr. Happy kata, awak dah hilang awak punya gelak, saya bagi awak gelak yang baru. Macam hamba je. Tak tahu lah. Okay, kan gelak awak dah hilang, so saya order lah baru. Lepas tu dia buka, tak ada apa-apa pun, mana gelaknya? Itulah dia, kelakar tak? Ha. Mr. Happy cakap. Lepas tu Miss Giggle cakap, lah kelakar lah. Lepas tu Miss Giggle ni pun terus gelak. Dah habis. She giggled and giggled. Dia tak boleh stop gelak guys. Daripada tu, wow, lawak gila. Lawaknya Mr. Happy ni. By the way, kalau korang nak I baca lagi series yang lagi satu, subscribe for more. Comment kalau you rasa I perlu teruskan this series. Itu saja from me. Bye.